وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa selama satu hari di jalan Allah, yakni ikhlas mencari redha Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Rawahul Bukhari. Jadi puasa mempunyai ganjaran yang sangat besar. Sebab puasa ni dia tidak boleh ada sifat orang yang berpuasa dia tidak akan ada sifat riak. Sebab tak boleh, sebab orang puasa waktu lapar, orang puasa kita puasa. Jadi susah nak riak. Kalau kita ibadat lain boleh wujud riak, semayang boleh wujud riak, sedekah boleh riak, tapi puasa tak boleh. Dia tak boleh nak riak. Sebab nak riak macam mana? Lapar. Nak riak macam mana? Jadi dia susah. Jadi dengan sebab itu, puasa adalah ibadat yang menjadikan seorang hamba tu dekat dengan syurga dan jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya berpuasa sehari. Kerana Allah Ta'ala memberikan jaminan dan memberi janji perlindungan yang amat besar daripada api neraka kepada orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas berpuasa kerana Allah Ta'ala. Dia ikhlas ni maknanya kita buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas, kan? Maka keikhlasan adalah asas kepada penerimaan amalan. Maka setiap ibadat hendaklah dilakukan semata-mata kerana Allah, bukan untuk pujian ataupun mendapat penghormatan manusia. Jadi kalau kita buat satu untuk dapat pujian, itu namanya dia sum'ah. Sum'ah, buat dengar supaya orang puji. Kan? Maka setiap amalan yang kecil boleh membawa ganjaran besar. Hadis ini membuktikan kepada kita bahawa amalan yang kelihatan sederhana boleh menjadi sebab seorang itu memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Dengan syarat dilakukan dengan ikhlas dan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita baca hadis tentang puasa, Nabi akan kata man sama Ramadan imanan. Siapa puasa Ramadan dengan iman. Jadi makna nak puasa ni dia mestilah dengan penuh keimanan. Kan? Iman dan ikhlas. Jadi puasa adalah perisai bagi kepada seorang mukmin. Kerana Nabi SAW menyebutkan as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa adalah perisai, seorang hamba berperisai dengannya daripada api neraka. Jadi puasa ni dia ibarat kalau kita pergi berperang, dia ada tempat penghadang tu, apa nama? Perisai lah kan. Jadi perisai inilah untuk mengelak kita daripada ditusuk dengan lembing, nak panah. Kerana kalau orang panah busa tu akan terlekat dekat perisai kita, dia tak boleh tembus. Jadi dengan sebab itu puasa ni ibaratnya begitulah. Kalau kita puasa, dia menjadi perisai daripada api neraka. Ada perisai ni, makna api kalau nak menyentuh kita, dia tertahan pada perisai tadi. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Dan sehari berpuasa oleh seorang mukmin yang dilakukan dengan ikhlas, dia akan menjauhkan dia daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 kharifan. Makna 70 tahun perjalanan. Jadi kalau 70 tahun perjalanan, berapa kali kita boleh pusing dunia ni? Kan? 70 tahun perjalanan. Maka dengan sebab itu umat kita sebagai orang Islam digalakkan untuk membanyakkan puasa sunat pada bulan Muharram
pada antara hari yang digalakkan ialah Yaumut Tasu'a, hari ni Yaumut Tasu'a, dan besok Yaumul Ashura, dan puasa sunat pertengahan bulan Hijrah iaitu 13, 14 dan 15 kan. Ini di antara puasa-puasa yang digalakkan dalam bulan Muharram ni lah. Jadi dalam bulan Muharram ni sebenarnya kita banyak ibadah puasa tu banyak. Pertama puasa sunat Muharram, Tasu'a, Ashura. Kemudian dalam bulan Muharram juga puasa yang lain iaitu Saumul Bayad 13, 14, 15 dan puasa Isnin Khamis Isnin Khamis. Jadi bulan Muharram ni adalah bulan yang ibadah puasanya banyak bertepatan dengan bulan yang ni lah. Jadi mudah-mudahan kita mengambil kesempatan dengan puasa sehari tadi. Bayangkan kalau kita bulan Muharram ni puasanya banyak kan. Bayangkan satu hari puasa di jalan Allah, niat ikhlas, maka dia boleh menjauhkan 70 tahun daripada api neraka. 70 tahun perjalanan daripada api neraka. Jadi kalau kita bayangkan kalau kita puasa Isnin Khamis, sunat putih, puasa Tasu'a, Yaumul Ashura, bayangkan berapalah kadar Allah Ta'ala menjarakkan kita ni daripada neraka Allah Ta'ala, dan kemungkinan Allah Ta'ala akan melepaskan kita daripada azab neraka Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan ibadah puasa ni, Allah Ta'ala menerima ibadah kita sebagai amal soleh untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wallahu min waraihim wahid bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Bismillahi syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. La ilaha illallah لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله وسبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi pagi